Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya terpanggil juga nak menjawab beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ni dah banyak kali dah sebenarnya kita terima, tapi kita berada di persatuan, jadi kita kenalah jawab sebenarnya apa saja keresahan, pertanyaan. Kadang-kadang ada benda yang sebenarnya kita dah buat, kita dah fikir, kita dah bergerak, tapi mungkin maklumat tu tak sampai, informasi tak sampai, mungkin ahli kita tak berapa tahulah. So daripada klik-klik video yang sebelum ni, terima kasih banyak-banyak kerana memberi komen dan view, dan saya mohon semua kalau boleh selepas ni saya akan buat banyak video informasi tadi, jadi tolong hebahkan kepada ahli-ahli Profima khususnya, dan juga kepada sektor perfilman, pekerja-pekerja lah, bahagian pekerja kalau boleh hebahkan, sebab kita tak nak apa yang kita buat, apa kita perjuangkan ramai orang tak tahu. Sebab itulah saya buat keputusan bahawa lepas ni saya akan banyak buat klip video penerangan. Nak menulis memang panjang, takut pemahaman juga tak sampai, jadi sebab tu saya terpaksa buat penerangan melalui video selepas ini. Dan kalau nak ada tersalah cakap atau nak dibetulkan, saya alu-alukan. Kalau ada cadangan, saya alu-alukan. Kalau ada soalan dan juga topik isu nak saya terangkan, saya alu-alukan. Just komen, beritahu saja. Cik Khalil boleh tak tolong explain sikit pasal isu ni apa semua, saya akan explain. Kalau ada isu berbangkit juga, saya akan cuba dapatkan explanation untuk pengetahuan ahli-ahli dan segmen sektor pekerja filem Malaysia. Kita dapat satu komen mengatakan bahawa kenapa tak tubuhkan satu bahagian letak harga tetap bayaran kru masa produser nak mohon SPP, kat situ boleh kawal harga. Tak bayar harga yang ditetapkan, tolak permohonan SPP. Pembayaran boleh dibuat pada orang yang pegang amanah. Kru boleh terima bayaran di situ. Potonglah sikit dari situ untuk khidmat servis. Tak bayar last payment, boleh tahan tayangan atau apa saja. Ni idea dia lah daripada komen ni. Dia tak ada nama kat sini, tapi saya tak kisah, saya boleh jawab sebab dia ada relevan juga soalan ni, sebab ramai juga orang bertanya. Ada satu grup WhatsApp pun sama tentang kadar harga apa semua. Saya nak beritahu dekat sini bahawa isu kadar harga ni memanglah kepentingan yang sangat tinggi kepada industri kita. Jadi industri kita ni banyak segmen dia, pekerjanya dah pecah banyak, maksudnya bahagian teknikal, production, kita ada pelakon, kita ada yang kerja bahagian produksi, yang post produksi, animator apa semua, so banyak segmen. Bawah Profima je lebih kurang ada 20 lebih, dan juga kepakaran dia khusus tu ada dalam 104 macam tu kepakaran khusus. Saya ambil data ni daripada yang lepas-lepas, pentadbiran yang lepas. Pentadbiran yang lepas juga ada buat rate card kadar harga. Kadar harga ni juga Profima yang baru, pentadbiran kami ni kita cuba semak, kita buat satu semakan untuk update kadar harga berikut. Tapi ada beberapa segmen yang kita tak ada juga, tak dapat kadar harga. Jadi kadar harga yang lepas tu, siapa yang minta kita bagi apa isu dan masalahnya. Masalahnya tak semua orang ikut kadar harga.